sayang, beli apa tu? Berapa kali I nak cakap kat you, pakai elok-elok. You nampak skibidi betul lah. I penat ni wing hari ni, tahu tak? Teruk sangat ke? Ya, you tengok diri you. Memang skibidi teruk lah you ni. Yelah nanti I pakai elok sikit. You nak beli apa ni? You tolong pilih kat I mana yang cantik. I macam confused. I nak warna yang mana. I rasa yang ini cantik ke? Yang ni? Yang tu. Ini? Yang you nampak beta sangat kalau you pilih ni lah. You ni literally you nampak chat tu dah okey dah. Tapi you nampak beta yang. Beta tu apa pula You ni takkan tak tahu beta tu weak. Tahu tak? You cuba belajar sikit slang Gen Z. I budak Gen Z. Yelah nanti I belajar lagi. Oh, lepas tu lagi satu. You tahu tak, boyfriend kawan I dia belikan tumbler untuk girlfriend dia tau. You tak ada pun. I memang OPP lah dengan you. Tapi you tahulah I tak cukup duit lagi nak beli. Sebab tu I cakap you beta. You Ohio tahu tak? Ohio apa pula dekat US? Loser. Pula. Betul lah I nak ajar you slang Gen Z ni. I macam you boleh tak belajar kamus I? Okay. Kamus Gen Z, okay? Sekarang I nak ambil ni, okay? Cantik. So you kena bayar sebab kalau tak you Ohio. I bayar. Nak jadi Ohio? Tak nak. Okay. So sekarang kita beli.